Setiap hari, murid-murid menikmati susu sebagai sumber nutrisi untuk membesar dengan sihat. Namun, selepas diminum, kebanyakan kotak susu berakhir sebagai bahan buangan. Pasti akan boleh buat sesuatu ni. Jom, 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 semua angkat tangan. Susu habis jangan buang, kita ada impian. Jom, jom. Menggunakan bahan terpakai melalui kotak susu ni. Jadi, apa pandangan kamu? Jom buat robot. Tak payahlah buat robot. Dah ramai dah orang buat. Baik kita buat benda lain. Apa kata kita buat pokok tanpa menebang pokok? Saya suka idea kamu tu. Bagus. Daripada perbincangan bersama, lahirlah satu idea kreatif untuk menghasilkan sebuah watak cerita daripada kotak susu Magnolia, iaitu Pokok Hayat Surprise. Jom cari susu kotak. Kami mengumpulkan kotak susu Magnolia yang telah digunakan. Setiap kotak dibersihkan, dikeringkan dan disediakan untuk proses pembinaan. Daripada bahan buangan, bermulalah sebuah harapan. Selepas mencuci dan membilas, kami akan mengeringkan kotak susu ini. Selepas dicuci, kotak dikeringkan sepenuhnya sebelum memasuki proses pembinaan. Setiap kotak yang dikumpulkan membawa harapan untuk masa depan yang lebih hijau. Kini, bahan yang pernah dianggap sampah dan dibuang begitu sahaja telah bersedia untuk berubah menjadi sebuah karya, iaitu Pokok Hayat Surprise. Langkah demi langkah, murid dan guru berganding bahu membina Pokok Hayat Surprise daripada kotak susu Magnolia terpakai. Jom, 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 semua angkat tangan. Susu habis jangan buang, kita ada impian. Jom, 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 semua angkat tangan. Susu habis jangan buang, kita ada impian. Inilah hasil dia. Badan sihat, tulang kuat, semangat hebat. Habis minum, tunggu dulu. Kotak ni jangan dibuang selalu. Dengan kerjasama murid dan bimbingan guru, setiap bahagian dibina satu demi satu. Bermula daripada tapak, batang, dahan, daun, akar sehinggalah buah nilai murni. Sedikit demi sedikit, Pokok Hayat Surprise mula terbentuk. Pokok Hayat Surprise siap dibina dengan penuh kreativiti, semangat dan kerjasama antara murid dan guru. Inilah Pokok Hayat Surprise yang membawa mesej kehidupan dan nilai-nilai murni kepada kita semua. Setiap akar, batang, dahan, daun dan buah mempunyai makna dan mesej yang istimewa. Hayat Surprise lahir daripada kotak susu terpakai, tetapi ia membawa harapan baharu untuk masa depan yang lebih hijau. Inilah watak cerita kami. Pokok Hayat Surprise dilahirkan daripada ratusan kotak susu Magnolia terpakai yang pernah dianggap sampah. Kini ia hadir sebagai simbol harapan, kreativiti dan kelestarian alam. Hello, welcome. Nilai hormat. Hormat kepada ibu bapa, guru dan semua insan. Setiap buah pada pokok ini menyampaikan nilai murni seperti hormat, prihatin, kerjasama, kreativiti dan sayangi alam, menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan interaktif. Dari satu kotak susu Magnolia, kita boleh menghasilkan sebuah watak cerita. Melalui watak cerita ini, kami ingin membuktikan bahawa setiap kotak susu Magnolia mempunyai nilai apabila diberi peluang kedua. Dengan kreativiti, inovasi dan semangat kitar semula, bahan buangan mampu menjadi inspirasi kepada generasi masa depan. Marilah kita bersama-sama mengamalkan kitar semula demi bumi yang lebih hijau. Surprise Hijau, Generasi Lestari.